Pada sehari sebelum Ramadan berakhir, kami sempat site visit lah masjid yang popular ni di Kubang Batang, iaitu Masjid Ar-Rahman Kubang Batang. Melihat reka bentuk yang begitu menarik daripada mozaik marmar ni, Arif yang request nak pergi kat situ untuk melihat-lihat. So bawa dia juga, kami solat subuh sehari sebelumnya. Akhirnya sampai juga kat sini. This is the front view, pemandangan depan. Ni di depan, so multiple photoshoots. Dan hari raya menjelang, photoshoot family. Dan ni indoor photoshoot. Our card wishes, Aidilfitri wishes. So malam tu, malam hari raya pertama, kami buat tahlil arwah. Some indoor photoshoots, yang ni me dengan my husband, our Ghibli-fied photos. Cuba ikut trend jugalah. Ni sehari sebelum raya, iftar jama'i. Yang ni proses buat ketupat. And then my siblings, 6 of us. Ni family photo daripada keluarga ni lah. Nah, anyway, and family, adik bongsu and family. Ni gambar yang sempat saya snap pada pagi raya selepas diorang makan dah juadah raya. So ada pulut kuning, ada rendang, ada mi goreng, tapi dah tak cantik dah, ada ketupat sikit. So semuanya penuh kesederhanaan lah pada hari raya. Dan ni tak sikit masa bulan 27 Ramadan. Dia adalah pergi semaya yang ni di rumah which is sepatutnya di Nur Permali. Yang lelaki begitu, tak kira peringkat umur sebenarnya. Sebab tak ada ada pemimpin ni, kekuatan dibina daripada masjid tu. Jadi ikutlah peluang. Semua mengantuk pukul 4:30 pagi. Papa dia cakap nak keluar. Sentuh lebih kurang. Bangunlah. Tapi Umi pesan inilah. Cuba di Assalamualaikum, salam 29 Ramadan daripada Masjid Baitul Panjang Rahman, Kubang Batang. Ni antara masjid yang tercantik yang pernah saya lawati. Berhampiran saja dengan rumah. Ahli keluarga, kalau nak tahlil, kalau nak imam, sampaikan hajat budak kecil ini yang nak ke masjid ni. Saya tanya pintu kalau apa, Umi pun tak tahu kalau apa. So tadinya malang warna emas kan. Adik malang Ni budak tak mau magis lagi. Bercinta Okay. nak Adik kira kat pintu, adik dah tengok tu. Tak boleh manage tu lah. So the artistic design. Wah, sangat-sangat Masya Allah lah. Tabarakallah. Memang cantik. Benda ni mozaik tu. So Arif tanya pintu kalau apa? Pintu warna emas, golden. Oh, ni sehari sebelum raya, hari buat kita ketupat. akan masuk ke interior sekejap lagi lah. Pemandangan luar masjid kubah yang cantik. Itu pintu depan tadi. Kubah colour biru hijau. Arif yang wish nak visit this mosque. So it's very attractive. Dia adalah masjid yang antara yang cantik lah, masjid yang cantik. So saya bawa dia untuk mengatakan hati dia melihat keindahan Masjid Ar-Rahman Kubang Batang. Masya Allah. So binaan dia memang bertatahkan mozaik, sangat delicate dan cantik dan grand. Masjid ni memang menjadi tarikan untuk outdoor photoshoot lah. Macam orang baru akad nikah ke, memang diorang akan pilih masjid ni lah sebab cantik kan. Kubahnya colour biru.
Masih pagi ya. Belum masuk waktu duha lagi.